Okey, Amsyah nak cakap pasal apa ni? Aiman dia cakap dengan Amsyah. Aiman mana? Tu, baju biru tu. Kenapa dengan Aiman tu dia cakap apa dengan Amsyah? Dia cakap yang tak kasih nak tutup. Nak tutup kenapa? Tak, Aiman dengar yang Umi cakap kamu tak ada duit lah. Apalah. Okey, apa lagi yang Amsyah tahu pasal ni? Apa yang Aiman cakap dekat Amsyah? Tadi Mak Lan datang. Malah di sini buat apa? Tahu dia cakap apa dengan Umi. Lepas tu Umi macam sedih je. Astaghfirullahalazim. Okey, tak apa macam ni. Amsyah pergi sambung buat kerja sekolah dengan kawan. Pak Lang pergi jumpa Umi je. Okey? Tolong Pak Lang. Amsyah suka duduk kat sini. Amsyah, ni. Pak Lang akan pastikan Amsyah terus duduk sini, okey? Amsyah jangan risau, jangan takut. Pak Lang ada. Faham? Dah, pergi sambung buat kerja sekolah. Betul ke Kak Lang, oi? Betul lah. Kak Lang dah serang dah dia tu. Siap bagi warning lagi. Oh, habis tu tadi saya nampak Abang Lang keluar dari tempat Wahida tu, apa hal? Apa? Tak payah nak terkejut sangatlah Kak Lang. Kak Lang ingat senang ke nak putuskan hubungan orang tengah bercinta macam tu? Kau jangan tipu aku, Syam. Apa Syah dapat kalau Syah tipu? Apa Syah dapat? Menyampah betul lah aku. Dia ke mana? Nak Syah siasat ke? Kenalah bayar. Yang buat perangai tu, abang kau tau. Tapi dia tu suami Kak Lang. Dia dah meninggal. Takkan dia dah meninggal? Selalunya dia sakit macam tu je. Takkan dia dah meninggal? Okey, macam ni lah. Syam akan siapkan cerita ni dengan gambar, dengan video sekali. Terperinci tau. Tapi kena bayar. 2 juta kepada Amsyah. Dan Amsyah ni di bawah umur lagi. Jadi penjaganya. Abang tu Umar Syam. Tak, abang, tak. Ya, memang tak setuju, bang. Abang tahu tak, kalau kita ni bagi tahu si Syahrul tu, bang, yang kita dapat duit ni, 1 sen pun tahu kita akan dapat. Habis tu macam mana? Macam ni, bang, Kita cuma boleh bagi tahu Liza, Hisham dan Azlan. 3 orang ni je, bang, kita boleh bagi tahu. Syahrul dengan Liza tak payah. Pandai juga setia abang ni, Mestilah pandai, bang. Bukan senang nak hidup senang. Kak Long Abang Long ni dah kenapa? Dah tak betul sangat? Betul ke tak, kamu jangan cakap Amsyah tu, Bas. Nanti kamu tu kau halau. Dah kenapa ni? Kau ni dah buang tepiak ke? Agaknya dah gila rasanya kot. Tak. Kenapa saya nak kena main-main benda yang saya cakap ni serius? Saya tengah serius, awak. Saya dah cerai. Awak cerai pasal saya? Tak, bukan sebab awak. Kami memang dah lama bergaduh. Memang jodoh kami tak memang sampai-sampai ni je. Awak membantu saya.